kita hari ni. Hari ni kita aku nak kecam sikit. Bukan kecam sikit, nak kecam banyak IPD Klang Utara punya OSPD mah. Kan? Tapi bukan kecam kot, kan? OSPD Klang Utara tu, mana nak cari OSPD macam tu? Aku pun surprise malam tau. Semalam aku dapat face to face dengan dia lah. Ada bincang sikit benda lah, kan? Tak padan dengan kaki sakit tu. Dah lah kaki sakit, lepas tu dia nak bercakap, dia berdiri, tak reti duduk. Yelah, tempat dia nak bercakap tu kan, table tu kan tinggi. Jadi aku kata, orang tua ni tak padan dengan kaki sakit pun datang kerja ke? Dia tak reti pergi ambil MC ke apa? Tak ada timbalan ke apa? Dulu aku ingat, bila tukar je OSPD, India lah kan, aku macam tak berapa nak pergilah. Pasal aku fikir, alah bukan Melayu lah. Tapi ni India, OSPD ni, ni betul-betul India kampung punya, kau tahu tak? Dia macam India ada campur Melayu banyak punya. Apa pun terbaik lah bos. Kaki berdiri sampai tolak ke tepi punya tahan sakit, dia boleh berdiri dekat setengah jam, 40 minit berdiri bercakap. Aduh, aku cakap macam ni punya OSPD, kesian tu. Aku ingat dia duduk kat meja pun kaki dia luruskan kat bawah meja tu pelan-pelan. Tapi terbaik lah. First time aku jumpa OSPD yang bukan Melayu, macam ni punya style. Kita tengok sikap tanggungjawab dia, ambil berat dia. Alamak, aku kata, kalau orang lain lah, memang tak layan dia. Pasal apa? Masyarakat kita pun pelik-pelik ni, duk keluar masuk jumpa dia ni. Kan? Monyet masuk rumah pun tanya kat polis. Report kat polis. Ban tebing laut pecah pun tanya kat polis apa polis buat. Apa tindakan polis. Jalan raya tak ada lampu pun tanya kat polis. Aku cakap la ilaha illallah. Ni soalan-soalan ni semua tak ada kena-mengena dengan polis. Tapi OSPD ni dia boleh jawab tu. Soalan yang tak ada kena-mengena dengan dia. Ban pecah, Jabatan Saliran punya kerja. Jalan raya rosak, berlubang, bocor, pecah apa semua. Ini JKR punya kerja, Majlis PBT punya kerja.